bersua kita kembali untuk menyaksikan satu lagi perlawanan untuk pusingan suku akhir Women FA Cup musim 2025 dari Stadium Majlis Bandaran Ampang Jaya MPAJ Pandan Perdana untuk Mistars dan juga FC Japan Malaysia membuat satu perhitungan untuk pasukan yang mana mara ke pusingan separuh akhir nanti. Saya nak gunakan penjelasan anda bersama saya yang memulakan saingan dalam Women Super League ataupun Women FA Cup pada malam ini yang kita akan menyaksikan Mistars dan juga FC Japan Malaysia. Di bawah whistle pengadil yang pertama untuk memulakan aksi di antara Mistars berjersey serba merah yang akan menyerang dari kiri ke kanan sekalian anda, manakala FC Japan Malaysia pada malam ini turun mengenakan jersey serba hijau. Satu percubaan dalam bukan jaringan awal. Satu percubaan pertama dan jaringan awal untuk FC Japan Malaysia meledak. Tidak sampai 1 minit usia perlawanan, tetapi MPAJ sudah bergegar dengan jaringan pertama daripada FC Japan Malaysia. Ruzaidi. Ya, satu keadaan yang mengejutkan. Mungkin belum bersedia. Pemain-pemain Mistars belum menyesuaikan diri dan pemain ini dia cukup bijak untuk melepaskan percubaan daripada luar kotak penalti. Kredit untuk rembatan yang dilakukan oleh Rosdiana. Dia melihat penjaga gol mungkin sedikit terkeluar daripada kedudukan asalnya. Apapun saya kira ini satu langkah kanan untuk pasukan Japan Malaysia yang ketika ini cuba untuk menggerakkan serangan. Sekali lagi lontaran ke dalam untuk Mistars. Tandukan keluar untuk mengeluarkan bola daripada bek kiri FC Japan iaitu Azarina. Kebutan kali ini masih lagi cuba untuk Mistars. Agak sempit tetapi cuma masih ruang kotak penalti. Hantaran lintang ini yang diperlukan. Satu sentuhan yang cuba dilakukan dan jaringan penyaman untuk Mistars. Berjaya untuk mendapatkan gol penyamaan dalam situasi kelang kabut saya kira di ruang kotak penalti FC Japan serta tadi. Jaringan yang menjadi cetak di minit ke-11 ini. Hasil usaha masuki ruang kotak penalti FC Japan. Satu jaringan kebangkitan yang cukup penting untuk mereka yang berjaya disudahkan oleh Nur Amira Ashikin. Dia membuka akaun peribadi yang pertama dalam pentas Piala FA ini dengan satu tindakan yang cukup penting. Apapun kredit kepada hantaran yang dilakukan daripada sebelah kanan itu, berjaya untuk menewaskan 3 pemain yang berada dalam kawasan bahaya untuk pasukan FC Japan Malaysia. Saya kira sedikit hilang fokus pemain-pemain FC Japan Malaysia. Mistars cuba mengatur gerak. Kali ini bola di sebelah kiri. Antara lolos ini yang kurang berjadi. Dikejar oleh Syafinas. Masih lagi dalam kalangan Syafinas untuk kesilapan tidak boleh berlaku di sini. Pintasan cukup penting. Apakah jaringan untuk Mistars? Jaringan kedua. Hasil kesilapan di ruang kotak pertahanan FC Japan. Kesilapan daripada kawalan Alia Masarah untuk jaringan kedua yang berjaya dicetak oleh Dania Safia. Tekanan yang diberikan dan peluang itu diambil untuk gol kedua buat Mistars. Ya, satu kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku, namun kesilapan Alia Maisarah di kawasan bahaya. Jelas bagaimana dia tidak mampu untuk melakukan tindakan kedua. Dia cuba untuk bangkit semula untuk menutup kesilapan ini, tetapi kepantasan Daniel Safia berjaya menghasilkan jaringan dan meletakkan Mistars di hadapan buat kali yang pertama. Seperti kita katakan, jika terus menekan pintu gol Japan Malaysia, mereka boleh untuk berada di hadapan, dan itu berlaku di MPAJ. Kredit untuk Daniel yang meneruskan larian, memberikan tekanan. Ternyata kesilapan itu berjaya dihidu oleh Dania untuk mencuri peluang. Biarpun kita melihat Alia Masarah yang cuba bangkit untuk menyelamatkan situasi itu, dan juga kita melihat 2 pertahanan yang cuba untuk menutup ruang gawang gol mereka, tetapi percubaan daripada Dania berjaya untuk menghasilkan gol kedua buat Mistars. Pada awalnya mereka ketinggalan, tetapi mereka ketika ini
berjaya untuk memimpin perlawanan dengan 2 jaringan balas 1. Apakah FC Japan kali ini? Ruang kotak penalti sudah pun terbuka. Satu percubaan. Gol kedua. Gol penyamaan buat FC Japan. Ternyata serangan ini memberikan hasil dan kualitinya. Melalui serangan di sebelah kanan buat pemain jersey nombor 33 Khairin. Ya, satu tindak balas ataupun reaksi yang cukup baik dari Jepun Malaysia. Perhatikan, dia menewaskan pertahanan Mista ini dengan agak mudah, agak longgar kawalan yang diberikan. Sekaligus apabila beliau melepaskan diri, beliau mempunyai ruang yang cukup besar untuk menewaskan Nur Azira Airin di pintu gol. Saling berbalas jaringan Akudin di antara kedua pasukan ini. Tetapi pintasan pula yang dilakukan oleh pemain Mista. Mista mara kali ini di sebelah kanan, lepas kali ini. Apakah ada satu cutback ke tengah? Dan situasi itu memberikan sepakan penalti buat Mista. Beliau akan berdepan dengan Ali Ahmad Sarah untuk situasi bola mati dalam keadaan sepakan penalti ketika ini. Apakah gol ketiga akan dicetak oleh Alisha Masa Kaisara? Alisha kali ini gol ketiga untuk Mista. Satu teknik sepakan yang cukup baik dari pemain ini. Dia mencari sudut di sebelah kiri beliau. Dan satu teknik sepakan yang cukup baik dilakukan oleh Alisha Kaisara. Walaupun bacaan tepat dilakukan oleh penjaga gol Jepun Malaysia, namun itu tidak cukup dengan kelajuan dan juga sudut yang dicari oleh Alisha seperti tadi. Satu penalti yang cukup baik dilakukan. Berjaya masih ruang kotak penalti. Memerlukan sokongan pemain dan tidak kata pengadil. Biarpun ada pemain FC Japan yang jatuh di ruang kotak penalti. Dan satu peluang, kali ini bola terkena tangan. Dan sepakan penalti yang ketika ini dihadiahkan buat FC Japan pula. Setelah situasi itu dikesan oleh pengadil yang bertugas. Kita lihat bagaimana, Rusaidi. Ya, satu hantaran cukup baik daripada Anis Azrin. Kemudiannya di sinilah bagaimana kita melihat hantaran yang cukup baik dalam kawasan bahaya ini. Gagal ditanduk kemas dan terkena tangan pemain Mista iaitu Nurin. Sekaligus peluang untuk Jepun Malaysia kembali mengikat kedudukan. Saya kira jika berjaya disempurnakan, cukup banyak gol yang terhasil setakat ini Nakudin. Shori Hasukawa yang akan berdepan dengan Nur Azira Airin. Shori mudah untuk kaki kanan. Dengan 2 langkah saja diambil oleh beliau untuk gol penyamaan buat FC Japan Malaysia. Setelah mengambil peluang, bola terkena tangan pemain Mista untuk FC Japan kembali menghidupkan peluang mereka untuk ke separuh akhir. Ya, satu sepakan yang cukup mudah seperti anda perkatakan. 2 saja langkah yang diambil, namun ketepatan rembatan tersebut selain sudut yang sukar dicari oleh Shori Hosokawa. Azira Airin dan juga Alia Masarah. Kedua-dua penjaga gol ini sudah pun dibolosi sebanyak 3 kali dalam perlawanan ini. Mista yang akan menjadi penendang ataupun penyepak dahulu. Memperlihatkan bagaimana Mista yang akan melakukan sepakan terlebih dahulu. Lili Farisha Irwan Budiana yang akan mengambil sepakan ini. Sepakan pertama untuk SPM Mista. Beliau akan berdepan dengan Alia Masarah. Lili Farisha, tetapi sepakan itu ditidakkan oleh Alia Masarah. Ya, satu sepakan yang terlalu lemah Nakudin sebenarnya. Perhatikan bagaimana dia cuba untuk meletakkan bola tersebut di sudut kiri, tetapi sedikit kurang tepat, tidak cukup sehingga ke penghujung. Selain kekuatan bola tersebut sebenarnya memberikan masa kepada Alia Maisarah. Dan ketika ini giliran Nur Azira Airin yang akan diuji. Rusdiana, penjara gol pertama untuk FC Japan, berjaya untuk menjelmakan gol pertama. Biarpun ada tepisan yang cuba dilakukan oleh Nur Azira Airin, tetapi kederasan itu yang meyakinkan untuk gol pertama buat FC Japan. Satu sepakan yang cukup baik di bahagian bawah
kelajuan bola yang menyukarkan Nur Azira Airin. Seperti anda perkatakan, dia membaca tepat arah sepakan ini dilakukan, tetapi sukar untuk diselamatkan. Beliau berjaya menyempurnakan sepakan penalti di separuh masa kedua tadi untuk jaringan ketiga buat Mista. Dan sekali lagi beliau akan berdepan dengan Alia Maisarah. Alisha Kaisarah, kaki kanannya mudah untuk mendapatkan gol pertama buat Mista dalam penentuan sepakan penalti ini. Ketepatan dan pengalaman mungkin dimiliki oleh pemain ini. Satu teknik sepakan yang cukup baik. Dia memperdayakan penjaga gol. Saya melihat Alia Maisarah mungkin dia tidak bergerak, hanya menanti di kawasan tengah, ingin melihat sudut yang dipilih oleh pemain ini apapun kelajuannya. Dan Nur Azira Airin yang pastinya cuba untuk menidakkan. Dan mudah untuk Azrin mencari ruang di sebelah kiri penjaga gol lawan untuk gol kedua buat FC Japan. Ya, jelas pengalaman digunakan oleh Anis Azrin. Dia cukup yakin untuk memilih sudut atas di sebelah kanan. Sambil Azira Airin langsung tidak berganjak. Satu teknik sepakan yang cukup baik. Ketenangan ditunjukkan. Mista kaki kanan Nuri Azrin. Seakan-akan berjaya diselamatkan oleh Alia Maisarah, tetapi lantunan itu yang mendapatkan gol kedua buat Mista. Ya, agak sedikit bernasib baik Nurin kerana sepakan ini menghala ke sudut tengah. Seakan-akan Alia Maisarah mampu untuk menyelamatkan bola tersebut. Dia tidak bergerak, sekali lagi menanti untuk melihat. Yang dibawa masuk di separuh masa kedua menggantikan Sri Desi, yang ketika ini memikul amanah dan tanggungjawab yang cukup besar buat FC Japan Malaysia. Farhana, dan gol ketiga untuk FC Japan. Mudah untuk beliau dengan keyakinan ditonjolkan melalui sepakan kaki kanan beliau. Satu sepakan yang cukup baik. Dia memilih sudut yang sama dengan Rosdiana sebentar tadi. Kelajuan yang cukup sukar untuk ditepis oleh penjaga gol. Sekali lagi kita melihat Nur Azira Airin merebahkan badan ke sudut yang tepat, tetapi masih belum cukup. Apakah kali ini beliau akan menjadi penjaring gol ketiga buat Mista dalam penentuan sepakan penalti ini? Zara Dida, gol ketiga untuk Mista daripada Zara Adila. Ya, bukanlah satu sepakan yang deras, tetapi ketinggian bola tersebut menyukarkan Alia Maisarah untuk melakukan tindakan penyelamat. Seperti biasa dia akan menanti terlebih dahulu untuk melihat arah sepakan. Dia tidak akan terus. Damia Safia, penyerang utama untuk Mista pada malam ini. Beliau perlu menghasilkan jaringan untuk menghidupkan peluang buat SBN Mista. Damia Safia, dan tidak berjaya untuk menjadikan gol. Dan pastinya FC Japan Malaysia mara ke pusingan separuh akhir dengan kemenangan penentuan sepakan penalti ini 4-3 selepas terikat 3-3 bersama Mista dalam 70 minit perlawanan, meraihkan kejayaan ini untuk melangkah ke pusingan separuh akhir. Satu kejutan yang berlaku. Dania Safia, penyerang utama mereka, penjaring gol terbanyak untuk pasukan Mista. Namun di sini tekanan jelas memainkan peranan. Menyaksikan bagaimana Dania Safia gagal untuk menghidupkan peluang buat pasukan Mista. Apapun terima kasih dan syabas diucapkan kepada kedua-dua pasukan yang menunjukkan hasil yang terpuji di perlawanan suku akhir ini. Kesan penuh Mista yang terikat dengan FC Japan 3-3, tetapi FC Japan berjaya mara ke separuh akhir selepas menang melalui penentuan sepakan penalti 14-3. FS Women FA Cup 2025